kita sambung soalan 7. Okey, untuk soalan 7. Baik, untuk soalan 7 kita tengok seperti biasa. Tengok soalan terus. Dah baca arahan soalan macam biasalah. Terus kepada soalan 1 Roman. Berdasarkan bahan 1, berikan maksud tetap mengasihi. Tetap mengasihi. Okey, kita tengok dekat mana bahan 1 ada tetap mengasihi. Okey. Meskipun perkasihan mereka retak yang menanti belah, aku tetap mengasihi cikgu. Biarlah cikgu benci dan melupaiku, aku kan terus setia. Okey. Kita tengok. Tetap mengasihi ni maksud dia apa? Lebih kurang ayat yang dalam, contohkan ayat yang dalam perenggan ni, dia nak cakap walaupun dia ada buat salah ataupun mungkinlah dia ada membuatkan cikgu dia tu sakit hati, tapi dia tetap akan berusaha dan tak putus asa dalam mencintai atau mengasihi cikgu dia lah sebagai seorang pengajar, orang yang memberi ilmu kepada dia. Okay, mari kita tengok. Jadi jawapan yang tepat boleh, pertama sekali jawapan dia tidak putus-putus, tidak putus-putus, atau terus, atau selalu, atau kekal, atau tidak berubah-ubah, berubah-ubah, menyayangi. Okey, ataupun boleh juga jawapan yang sama, tidak berubah-ubah, mengasihi. Mengasihi ataupun tidak, ayat maksudnya yang mengasihi ni depan dia boleh sama, tidak putus-putus mengasihi, terus mengasihi, kekal mengasihi, sama dengan yang jawapan nombor 1 tadi. Ataupun yang ketiga, tetap menyayangi. Menyayangi. Okey, baik, kita sambung 2 Roman. Merujuk bahan 1 dan 2, selain mengajar ilmu, nyatakan peranan guru dalam membantu aku. Kita tengok bahan 1 dan juga bahan 2. Betapa Cikgu Balkis memahami keperitanku. Dia ikhlas mengulurkan tangan, membantu setakat terdaya. Menyara persekolahan dan menghadiahkan kasih sayang buat aku. Okey, ini merupakan isi pertama, menyara persekolahan, menghadiahkan kasih sayang buat aku, merupakan isi yang kedua. Okey. Cikgu menganggap aku seperti anak sendiri. Maklumlah, cikgu pun memang tidak dianugerahi anak. Dia memberitahuku sudah hampir 5 tahun dia mendirikan mahligainya, tapi hajatnya masih belum termakbul. Katanya mungkin belum ada rezeki. Daripada pancaran wajah keibuan cikgu, jelas terselah ketabahannya. Aku menyayangi sifat-sifatnya yang kuyakini tidak bercambah di tubuh lain. Mengapa orang cacat sepertiku masih ada yang memusuhi? Musuhku adalah orang yang menikam dan meleraikan kukuhan perjalanan kasih kami. Meskipun perkasihan kami retak yang menanti belah, aku tetap mengasihi cikgu. Biarlah cikgu benci dan melupaiku, aku kan terus setia. Jadi dalam bahan 1 ada 2 je isi, tak ada dah isi lain. Bahan 2, aku temui kolam jernih di hati guru. Okey, kita tengok. Guru-guruku, di hati kalian, aku temui kolam jernih, tempat aku mencari hening, tempat aku membugar segar. Dengan minda cedia kawan, kalian rentang berkebijaksanaan dengan nurani harmoni. Kalian hampar erti damai. Guru-guruku, ketika aku dirundung masalah, segera kalian bantu. Okey, ni bantu. Kalian bantu membisik semangat agar jiwaku kembali kejap, agar harapanku tidak ranap. Sesekali aku lalai, tersasar dari adat dan nilai. Kalian bantu bimbing aku amalkan akhlak terpuji.
bukti harga diri ini tidak dihina, tidak dicaci pada kemudian hari. Okey, dalam bahan kedua pun ada 2 isi sahaja, 1, 2. Namun disebabkan bahan kedua ni adalah merupakan peribahasa, jadi kita kena ubahlah. Bahasa pula. Okey, kita kena ubah. Contoh yang dalam rangkap ketiga ni kita kena ubah kepada bantu pula. Memberi kata-kata semangat. Dan untuk rangkap terakhir ini, membimbing aku mengamalkan akhlak terpuji. Okey, ni merupakan isi yang kedua. Okey. Dalam isi untuk 2 roman ni 3 markah. Jadi pilihlah 3 isi. Ataupun boleh 3 isi sajalah sebab kat sini dia bagi 3. 2 atau 3 isi sebab 3 markah. Tengok markah. Okey. Guru umpama, okey, kita tengok soalan kebat. Guru umpama ibu bapa kita di sekolah. Jasa guru sangat besar dan kita perlu menghargainya. Namun segelintir murid tidak menghargai jasa guru. Pada pendapat anda, apakah punca? Okey, dia nak punca-punca murid ni tidak menghargai jasa guru. Okey, apa punca yang pertama? Yang pertama adalah tiada bimbingan daripada ibu bapa. Contohlah kan, dia bersikap tidak sopan kepada guru, tapi ibu bapa dia masih support dia. Masih okey je dengan perangai dia yang macam tu. Ibu bapa dia tak tegur yang bahawa dia kenalah menghargai dan menghormati guru yang memberi ilmu kepada dia. Contoh ya, daripada ibu bapa. Yang kedua, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Okey, yang ketiga, pengaruh media masa. Dia tengoklah kat TikTok tu, bagi sesetengah individu, mereka rasa bila mereka bersikap kurang ajar, dia akan menampakkan mereka ni seorang yang berani. Adalah juga yang berfikiran macam tu. Itu pun boleh jadi salah satu punca. Yang keempat, pengaruh rakan sebaya. Yang kelima, masalah gangguan emosi. Mungkin dia tidak dilayan dengan baik di rumah. Jadi dia lepaskan dendam itu dengan bersikap begitu. Sikap guru yang tidak senang disenangi oleh murid. Okey, itu saja. Kita tengok pula soalan kebat yang seterusnya. Sambutan Hari Guru di sekolah anda pada kali ini diuruskan oleh Badan Pengawas. Sebagai ketua pelajar, anda menjadi pengurus sambutan Hari Guru tersebut. Beban tugas yang anda pikul semakin bertambah apabila pihak sekolah mahu memastikan majlis itu berjalan lancar dan meriah. Sebagai pengerusi program, apakah tindakan yang boleh anda lakukan untuk mencapai hasrat pihak sekolah? Okey, pertama sekali membuat perancangan awal. Planlah siap-siap. Lepas dah plan, kita mesti dah ada team, kita mesti dah ada kumpulan. Bawah-bawah kita ada AJK lain. Lepas kita dah membuat perancangan, barulah kita mengagihkan tugas kepada AJK. Lepas tu, ketiga, kita membuat hebahan supaya semua tahu
yang akan ada Hari Guru. Sambutan Hari Guru. Yang keempat, membuat latihan atau persediaan. Atau persediaan awal. Raptai lah maksudnya. Persediaan awal. Okay. Melibatkan banyak pihak untuk menjayakan. Okay. Melibatkan banyak pihak. Mungkin kita boleh minta sponsorship daripada pihak luar sekolah. Melibatkan banyak pihak untuk menjayakannya. Okay. Yang keenam, meminta pandangan daripada guru. Pandangan daripada guru ataupun orang berpengalaman. Contohnya, orang pengalaman ni siapa? Pengerusi dulu yang pernah, pengerusi sebelum ini yang pernah melaksanakan majlis sambutan Hari Guru. Yang ketujuh, merujuk. Boleh juga ambil idea daripada media sosial. Media sosial. Jadi itu sahaja perbincangan untuk soalan Negeri Kelantan. Soalan nombor 6 dan juga nombor 7.